two way communication juga, sama-sama kita beri sokongan, support each other support. lah, Bukan kan? kata yang you ni dah tak cantik lah sekarang, taklah macam ni. No, tak boleh macam tu. Sama-sama kita puji. Siapa lagi kalau bukan suami isteri puji sama-sama kita. Betul. Hai, Assalamualaikum. Hello. Kita bertemu lagi di dalam Top Mampu Influencer 2025 untuk Pak Emma. Dan yang menariknya, kita telah bersama dengan beberapa Momfluencer sebelum ini, dan hari ini dengan seorang lagi kita akan bersiaran. Siapakah orangnya? Sebentar lagi kita akan bersama dengan ibu hebat ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang menonton, jangan lupa untuk tunjukkan tanda sokongan anda, love, like, tinggalkan komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube majalah Pak Emma kita. Baik, saya tahu tangan saya cedera. Jadi mungkin ada yang nampak dekat luar sana. Sorry saya tutup sikit. Luka pula bila kita nak syuting. Mungkin nervous sebab kita akan bersama dengan ibu hebat kita selepas ini. Alright, sebenarnya kita nak bagi tahu yang sebenarnya Top Mom Influencer Pak Emma 2025 ini diadakan sempena Hari Ibu, yang mana kita telah mengumpulkan barisan Momfluencer yang hebat-hebat, yang mana mereka memberikan input positif di social media mereka. Dan kali ini saya akan bersiaran dengan seorang wanita yang hebat, wanita yang cantik, yang tak berubah-ubah, masih macam anak dara lagi. Isteri tercinta pemain bola sepak kita dulu, yang juga menjadi kegilaan ramai. Jadi mereka ni pasangan sejoli lah, orang kata sama cantik, sama padan. Kalau berdiri sebelah-sebelah tu, tak ada siapa boleh caras. Memang nombor 1. Jadi ini dia orangnya, Luni Natasha. Jom. Hai Kak Emmy. Hai. Allah, cantik ni dia. Sihat tak hari ni? Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih tau. Thank you juga untuk Luni. Okey. Kita nak ucapkan tahniah Luni sebab Luni merupakan salah seorang daripada Momfluencer kita tahun ini. Thank you so much. Sudi pilih ini. Ya Allah, mestilah sudi. Sudi juga bersama kita. Kita sangat berbesar hati. Baik Luni. Okay. Kita tak nak tanya lain-lain soalan. Soalan pertama ni yang first kali akak nak minta untuk awak ceritakan dengan akak adalah perkembangan awak yang terbaru sekarang. Okey, perkembangan Luni sekarang macam biasa bila jadi mum kan. Okey. Yes. So aktiviti anak-anak tu alhamdulillah Luni yang cover. Alright. Sebab Luni dengan Apek PJJ. So dia bekerja di Sabah untuk tim Sabah. Okey. So macam anak-anak dekat KL Luni uruskan anak-anak. So sambil-sambil uruskan anak-anak, Luni juga ada baru start balik berniaga selepas lama Luni tak berniaga. Sama lama dah ambil cuti Ya, ni. yes. So baru slow Start balik. Itulah untuk buat masa sekarang. Okey, so kata Luni tadi PJJ kan, jadi macam sekerap manalah kata Luni dapat berjumpa dengan Apek, atau Apek balik ke rumah di Kerap KL? juga. Tak adalah macam long term sangat, tak ada. Sebab kadang-kadang Apek kan dia ada game dekat sini, dekat KL, dekat Pahang, mana-mana. So dalam sebulan tu dia 3-4 kali juga balik. Macam tu. Sempatlah rasa rindu, tapi tak adalah lama sangat. Ya, betul. Okey. Tapi kalau PJJ ni orang kata bagusnya dia kurang bergaduh, satu. Lepas tu keduanya memang selalu baik je, sebab rindu tu selalu ada. Betul ke ni? Alhamdulillah kita Luni dengan Apek ni alhamdulillah kita based on positif punya tu, tak nak fikir pelik-pelik ni nanti macam pelik pula jadinya kan. Fikir pelik nanti kita jadi pelik-pelik. Ya, betul. Jadi kena fikir So baik-baik everything je. is positif. Macam tu. Okey, bagus. So bila kita nak bercakap tentang Luni dengan Apek ni, jauh dah perjalanan kan? Dah berapa belas tahun dah perkahwinan? Tahun ni masuk 13. 13 tahun dah mendirikan rumah tangga. Masih lagi seperti anak dara ni. Macam mana ni? Masya Allah, Masya Allah. Okey, jadi kita nak throwback sikit Luni, boleh? Boleh, Kita boleh. tengok dekat skrin tu. Gambar waktu Luni Waktu kahwin ni, waktu akad nikah ni. Yes. Okey. Waktu ni orang memang apa orang kata, wedding of the year lah. Semua orang menanti-nantikan. Ya. Semua orang menantikan. Itulah macam akak cakap tadi, sebab sama cantik, sama padan kan. Jadi boleh tak cerita sedikit perjalanan cinta lah Luni dengan Apek dulu, macam mana perkenalan dan sebagainya? Okey, sebenarnya kami dua orang ni sebenarnya ditemukan oleh bapa saudara Luni. Yang sebenar-sebenarnya, kalau orang tak tahu. Masa tu Apek, bapa saudara Luni macam kontraktor rumah. Okey. So masa tu Apek macam baru beli rumah dekat Kelantan. Okay. So masa tu lah, biasalah mak-mak orang tua kan cari macam masa tu mak dengan ayah dia mencari-cari menantu.
rezeki kan. Mana nak tahu dijodohkan dengan Cik Apek macam tu kan. Lepas tu dapatnya pula Allah cantik. Comel lote kata. Allah. Betul ke? Alamak tak pandai sangat cakap Kelantan. Comel lote. Comel lote. Okey. Jadi dikenalkan oleh bapa saudara. Berapa lama Luni dengan Apek tu berkawan sebelum orang kata mendirikan rumah tangga tu? Kita dapat sikit sayang. Okey. Lebih kurang dalam almost setahun macam tu. Setahun. Lepas tu terus mendirikan rumah tangga lah. Okey, berapa lama orang kata buat perancangan untuk perkahwinan tu lah? Maksudnya tak cari lama. Catering. Tak lama sebab kenapa senangnya? Sebab family ni buat bisnes bridal. Ya Allah, pusing-pusing. Orang cakap one stop center. Pusing-pusing. Jodohnya ayah saudara yang perkenalkan. Lepas tu nak berkahwin pun ada bisnes bridal. Betul. So sebab Apek kan sibuk masa tu dia dengan Harimau Melaya apa semua time-time muda kan. So semua Apek serahkan dekat Luni. Masa tu kita ada dalam 3 reception, akad nikah, reception kat Kelantan dengan dekat KL tu untuk kawan-kawan Apek dengan coach-coach Apek lah, kenalan Apek dekat belah KL. So yang belah KL tu Luni serahkan kepada yang yang belah Apek yang buat. So yang belah Kelantan tu family Luni yang buat. Macam tu. Tapi Luni sebab Luni ni orang kata mendirikan rumah tangga tu pada usia muda 21 tahun betul waktu saya. tu. Lepas tu orang pun baru-baru kenal dengan Luni sebab Luni jadi model perfume untuk Tok T, betul? Alhamdulillah, rezeki dapat kenal Tok T masa tu. Jadi waktu tu maknanya kira masing-masing tengah mencipta nama. Apek pun tengah mencipta nama, Luni pun samalah lebih kurang orang katakan. Jadi macam mana boleh ambil keputusan drastik nak mendirikan rumah tangga ni? Usia muda pula macam tu. ni lah kan, kalau kita cakap pelik panjang-panjang macam klise tentu sebenarnya jodoh Allah. Macam tu. So macam kita orang ni sebab Apek bekerja kadang dia pergi jauh. Lepas tu lama. Betul. So macam family kita orang sama-sama family ni tak nak orang cakap lama-lama kan nanti macam pelik-pelik pula jadinya kan. Kalau dah memang tentu jodoh apa semua, kita cepatkan, mudah-mudahkannya semua. Macam tu. Itulah bila orang kata bila kita nak buat benda-benda baik ni dipermudahkan betul. Okey, jangan jeling sangat Apek nanti nervous. Sebab dia orang ni macam orang baru bercinta tau. Jeling nanti malu ni kat sini blushing pula dengan kita blushing. Jangan macam tu. Okey, kita tengok gambar seterusnya ni. Gambar apa ni pula? Ini gambar waktu pregnant. Okey, ni pregnant anak first Lini. Anak sulung Lini. Ni waktu berapa bulan ni Luni ni? Tak baju silap, putih. Baju putih tak silap ni dah nak bersalin dah tu macam 8 bulan macam tu. Sebab perut ni tak besar sangat. Lepas tu yang kat bawah tu masa kita orang buat solat hajat. 7-8 bulan tak silap macam tu. Anak sulung juga? Anak sulung juga. Dua-dua anak sulung. Lepas tu yang baju pink tu macam hari ni pakai ni, yang tu masa birthday si kakaknya yang sulung. Yang ini pangku tu abang nombor 2. Abang nombor 2. Betul. Okey, kita nak tanyalah bila Luni pregnant ni kan dah melalui 3 pregnancy lah betul. Kan ada 3 orang cahaya mata. Apa cabaran dia, struggle ketika pregnant ni? Tak kisahlah sama ke, cara mengandung 3-3 ke, ada beza ke? Cerita sikit kat kita. Okey, macam Lini ketiga pregnancy Lini alahan macam first trimester, macam dari first month tu sampai bulan ketiga keempat Lini muntah-muntah. Muntah teruk lah. Muntah teruk, bangun tidur je cari toilet, merangkak. Tak boleh bau. Yang ni yang ada orang tak tahu ni. Yang masa pregnant first tak boleh bau Apek. Tu dia. Sudah macam mana tu? Macam mana? Yang pregnant second tak boleh bawa anak nombor 2 pula. Yang anak nombor sulung. Anak sulung. Okey, maknanya waktu pregnant anak kedua, anak sulung tu tak boleh bau. Betul. Okey. So macam kesian kat kakak hari tu. Macam terpaksalah tidur. Kadang-kadang tidur dengan nenek dia, tidur dengan aunty dia. Dia tak merajuk. Dia tak adalah merajuk, tapi kita kan sebagai ibu kan macam kesian, tapi tak lama. Masa first trimester tu je lah. Tapi kadang-kadang Lini cuba juga. Kadang-kadang orang cakap alahan ni mind kita je yang control. So macam kadang-kadang kita kena keluar daripada mindset kita tu. So Lini cuba juga, kadang kita tak fikirkan sangat. Alhamdulillah macam lepas je second trimester tu semua okey. Untuk anak ketiga pula? Untuk anak ketiga sama juga alahan sampai first trimester. Tapi anak ketiga paling cepat sekali, laju sekali lah makan. Kuat sangat makan ini. Anak ketiga tu memang gain weight almost 20 kg.
Oh ya? Ya. Dia nombor 3? Ya, sampai doktor cakap dah boleh dah tu nak kontrol makan tu. Tapi tak ada masalah kesihatan tak ada, lah kan? alhamdulillah. Cuma naik berat badan tu banyak betul. sikit lah. Tak adalah kata apa pergi orang cakap kalau kadang-kadang pregnant kan kena diabetik lah apa kan. Alhamdulillah 3 pregnant ini tak ada masalah yang serius betul. Mengidam apa-apa tak ada? Mengidam. Okey, yang susah sikit. Yang banyak orang cakap banyak songeh kan anak first sebenarnya sebab kita masa tu kita baru rasa mengidam tu adalah mengidam kan macam ini suka Indian food. Okey. Indian Pakistani kan masa tiba-tibalah pregnant dekat kakak ke dekat abang ini lupa. Ini nak makan gulab jamun. Oh, okey. Yes, gulab jamun kan Indian punya Swedish tu. Tapi dekat Kelantan tak ada. Kat Kelantan nak cari mana pula. Satu hal pula. Lepas tu daddy dia sampai call mana? Hotel Renaissance boleh tak mintakan chef tolong buat ikan? Ada tak? Semata-mata. Tak boleh juga sebab bukan dalam menu kan. Mana boleh. So dia call kawan dia dekat KL, boleh tak tolong belikan kalau nak balik kat Kelantan. Dia cakap kan benda tu kan dah 2-3 hari gap. Dah tak nak lah pula bila sampai depannya. Itulah bila pregnant ni kan dia macam banyak songeh sikit. Muju tak terbang sampai ke India. Ya, betul-betul kan. Okey, tadi Ludi dah cerita yang craving nak makan manisan daripada India tu kan. Bila kita dah pregnant, of course kita akan bersalin. Ada tak cerita bersalin yang lucu ke atau yang menyentuh perasaan Luni ke? Yang mungkin boleh Luni share dengan kita. Okey, rasanya macam tak ada tapi disebabkan Apek lagi kan. Dia suami sebab kita macam Apek dia footballer ni kadang-kadang dia macam askar. Kadang dia tak selalu ada dengan kita. Dia macam dia on call lah. Ya, tiba-tiba je kan. Outstation pergi game dekat luar. So tak silap ini masa Lini nak deliver baby nombor 3. Okey. Masa tu dah nak dekat due date lah sebab ini semua alhamdulillah anak normal. So kita even due date kita tak tahu kadang-kadang terawal. Lagi anak bukan betul sulung kan? Betul. Lepas tu masa tu dia dekat luar. So dia cakap macam mana ni? Saya nak awak juga balik. Cakap tak apa mama ada. Tak boleh nak dia juga. Cakap. Lepas tu alhamdulillah sehari sebelum tu dia boleh balik. Sehari sebelum. Dia perkenankan doa lah tu. Betul. Hari-hari berdoa lah maknya. Tolonglah boleh balik, tolonglah boleh balik. Itu je. Sebab macam kadang-kadang even mak pun mana-mana pun nombor 1 bila kita dah bersuami, suami kita kan. So macam nak juga dia ada. Betul, walaupun itu kelahiran anak ketiga tapi kita nak sokongan daripada dia tu. Especially bila bersalin normal ni kan husband boleh teman. Jadi memang kita nak sangatlah husband tu ada dengan kita walaupun kadang-kadang tak function pun. Tapi bila kita tengok dia dapat pegang tangan dia, dapat cengkam tangan tu, dah cukup dah kan. Gitulah kan, macam kuat lagi lah. Macam tu. Okey, Lini, akak ni beritahu yang awak memang seorang yang sangat menyokong penyusuan susu ibu lah. Dan awak ada juga breastfeeding journey yang nak awak share dengan kita hari ini sebab awak berjaya susukan anak sulung juga sampai usia dia 1 tahun. 1 tahun. Sampai Lini dapat tahu Lini pregnant yang second tu baru Lini stop. Kalau tak sebenarnya boleh dipanjangkan boleh lagi. Kan orang cakap sebetarnya 2 tahun kan. So memang niat Lini setiap 3 anak tu Lini kalau boleh nak seeloknya nak full breastfeeding. Eksklusif lah. Betul. Cumanya bila Lini dapat tahu Lini pregnant nombor 2 tu sebab Lini susu tak banyak. So kadang-kadang doktor atas suggestion doktor kalau Lini teruskan lagi nanti tak cukup vitamin untuk yang kat dalam perut ni pula kan. So Lini slowly orang cakap putus susu lah kan. Tapi alhamdulillah si kakak tu yang nombor 1 tu nak susu botol dengan eloknya, senang pula. Sebab dia pun tahulah tu mami dia. Betul. So macam anak nombor 2 dan anak yang ketiga macam mana? Okey tak? Yang nombor 2, yang nombor 3 tu disebabkan boy. Macam Lini cakap tadi, Lini kurang susu juga. So, dia lain tau. Tak tahulah itu bagi Lini. Anak perempuan dia walaupun menyusu dia kadar susuan dia tu tak banyak macam boy. Betul tak? Maksudnya ml dia tu. So bila boy dia nak extra. So yang si abang dengan adik nombor 3 tu Lini sempat menyusu sampai dia orang masuk 5 bulan. Lepas tu dia rasa macam setiap kali susu dia marah, tak cukup susu ni. So kita orang terpaksalah campur formula. Tapi Lini campurlah sampailah umur 8 bulan baru slow-slow
putus susu. Macam tu. Jadi maknanya sebenarnya satunya yang waktu pregnancy kedua tu atas nasihat doktor terpaksa berhenti menyusukan kan. Yang kedua dengan ketiga ni memang anak lelaki ni kuat menyusu dan mereka memang lain dengan perempuan. Banyak. Dan sebenarnya bila Luni cerita macam ni, akak teringat cerita Aida Jebat. Sebab Aida Jebat kan anak sulung perempuan dan dia breastfeeding. Dan anak kedua kan dia lelaki, breastfeeding juga. Dan memang dia pun mengakui waktu yang anak kedua ni memang menyusu lebih kerap dan lebih banyak. Betul. Jadi sebenarnya you are not alone lah. Betul. Untuk kes tak cukup susu anak lelaki orang ni. merasainya sebab benda ni. Okey. So, untuk ketiga-tiga kehamilan ni kan, setiap kali bila Luni sharekan dengan Apek, okey, sayang, I pregnant ni kan. Okey. Apa reaction dia? Okey, kita cerita daripada anak yang first sampailah anak yang ketiga. Okey. Macam anak yang first tu, Luni yang memang nak baby. Sebab kenapa Lini rasa sunyi? Masa tu Apek memang tengah main Harimau Melaya, selalu outstation. So kadang-kadang 2 bulan tak ada kat rumah. So kita macam sunyi lah kan kita sebagai isteri. Bukan tak ada kawan ke ada mak, ada adik-beradik, tapi kadang-kadang kita nak something yang macam mana? Ada macam sesuatu lain lah. Bukan macam maksudnya ayah dia tapi anak dia macam contohnya macam tu kan. Tak ada ayahnya, ada anak pun jadi. Betul. So macam kita masa tu maksudnya Lini mencubalah dapatkan kakak tu. So selepas kami 6 bulan berkahwin. So Lini dapat tahu Lini pregnant dekat Kela. Alhamdulillah smooth Lini. So masa tu kita orang memang after dapat Kela tu kita orang memang berancang untuk gapkan kalau boleh macam 2 tahun baru dapat second. Tapi rezeki dapat awal juga after Kela umur setahun. Tiba-tiba Lini dah dapat tahu pregnant. Okey. Dan yang nombor 3 ni sebenarnya kita cakap dah cukup kan 2 kan? Dah dapat lelaki dah dapat betul, perempuan dapat kan? sepasang kan? Okey, so macam biasalah kita ibu-ibu bapa zaman muda ni dah dapat 2, dah sepasang rasa macam cukup kan? So macam, tapi macam Lini sebab Lini adik-beradik ramai, 6 kan Amy? So Lini tak kisah kalau ada rezeki kami. Macam tu, cuma gap daripada si abang nombor 2 tu dah dapat adik nombor 3 tahun juga. Tu pun kami tak merancang. Okey, faham. So tiba-tiba dapat macam tu. So maksudnya rezeki lah tu. Rezeki. So ini macam kami kalau ada macam tu. Okey. So semua kandungan lebih kurang je dia punya proses tu mabuk-mabuk waktu trimester pertama. Okey, lepas tu kelahiran pun sama, semua normal, alhamdulillah normal. Jadi macam mana sekarang ni bila nak besarkan anak, macam nombor 1 dengan nombor 2 tu dekat-dekat okeylah. Maksudnya fasa umur tu lebih kurang. Tak berapa jauh sangat kan. Tapi bila yang nombor 3 ni dia jauh lah sikit, 3 tahun tu jauh sikit kan. Jadi macam mana nak pastikan Luni bagi perhatian mengikut umur dia orang tu yang sebetul-betulnya. Okey. Sebab bila dah gap 3 tahun tu Amy, kadang-kadang lama juga kan. So macam kakak dengan abang tu biasalah perempuan dengan lelaki walaupun rapat umur dia, tapi kadang-kadang gaduh juga. So tapi bila dia gap setahun, so dia apa-apa pun cepat gaduh, cepat baik. Macam tu. Dengan adik ni satu je sebab Lini nak share dekat sini lah kan. Anak Lini nombor 3 tu ada speech delay, autism spectrum. So dia macam kakak dengan abang ni dia rasa jauh sikit dengan adik sebab adik dia susah bercakap, speech delay. So dia ada gap. Jadi apa-apa pun Lini nak kena remind dengan kakak dengan abang untuk jangan leave adik alone. Anything kena try to approach adik. Macam tu. Kalau tak adik dia memang suka main sorang-sorang lah. Kita kena bagi anak pertama dengan anak kedua tu faham situasi adik dia kan. Okey, pada usia berapa Luni dapat diagnose yang anak nombor 3 tu? Okey, masa tu kami berhijrah dekat Melaka, masa umur dia setahun 5 bulan tu Lini dapat observe dah kenapa dia ni macam suka main sorang-sorang. Lepas tu cara dia main kan anak-anak autism ni ada cara dia, simptom dia, susu-susu atas. Tapi masa tu dia still lagi ada eye contact dengan masih lagi panggil ini mami. Dan kebetulan masa tu kita kan tengah COVID. So anak-anak ini memang anak ni setiap minggu ni akan keluar bawa pergi playground apa semua. So
mungkin aktiviti terhad dekat rumah. So dia jadi macam tertutup tau. So itu je benda yang dia boleh main dekat rumah. So bila dia nak masuk umur 2 tahun tu dah hilang dah eye contact. Dah dia cara dia main tu memang totally nampak sangat ada simptom autism. So Lini bawa jumpa doktor. Dan doktor suggest untuk jumpa pakar dan juga pergi ke terapi-terapi lah. Okey, maksudnya mungkin juga salah satu faktor yang menyumbang lebih itu sebab waktu PKP kan, persekitaran yang kita tak boleh nak keluarkan sangat anak-anak kan. Tapi sebenarnya Amy, ini pengetahuan ini daripada doktor juga, macam autism ke ataupun yang dengan satu kategori macam tu mostly boleh dikatakan daripada genetik juga. Betul? Mungkin bukan adik kita, bukan mak kita, mungkin yang sebelum-sebelumnya jauh-jauh dari betul, kita. Betul. Dan mungkin dia yang first, selepasnya daripada 2-3 dia akan dapat juga. Macam tu. Itulah, tapi tak apa. Sebab maknanya bila Luni dah ada anak pertama, anak kedua dah mengajar Luni menjadi ibu yang begini, bila masuk anak yang ketiga tu ada cabaran lain dan juga orang kata ilmu barulah juga yang Luni dapat belajar kan. Okey, gambar dekat skrin sekarang ni kita tengok gambar family, gambar ketika hari raya, betul ya? Hari raya terbaru. Yang terbaru ni. Bagaimana sambutan raya Luni tahun ni untuk raya? Soalannya. Lepas tu yang kedua, kita nak tanya Luni macam mana Luni maintain cantik. Tapi jawab soalan pertama dulu. So setiap hari raya, kalau Amy tahu, kita dua-dua Lini dengan Apek ni orang Kelantan. Orang Kelantan. So kita orang memang suka jam balik raya, balik kampung. Balik Kelantan lama guys, jam berbelas-belas jam. So memang kita akan raya dekat Kelantan. So every raya alhamdulillah, kalau raya kat Kelantan ni sebenarnya meriah. Meriah. Orang maksudnya bukan sekadar family yang datang rumah kita. Kadang-kadang kalau Apek zaman-zaman muda tu kan terkenal satu kampung memang akan datang. Macam tu. So sama juga family ni, sebab family ni besar. So every first raya memang family ni, cousin-cousin, mak-mak saudara, mak sepupu semua akan datang berkumpul dengan Luni. Macam tu. So memang meriah lah, keluarga besar. Alhamdulillah. Kan? So sebenarnya bila Luni dah berkahwin selama lebih kurang 12-13 tahun ni, dah dikurniakan 3 orang cahaya mata. Kalau kita katakan yang ibu-ibu ni selepas dia bersalin, dia akan ada perubahan-perubahan tertentu lah pada bentuk badan, pada emosi dan sebagainya lah kan. Tapi Luni kita nampak alhamdulillah masih lagi nampak seperti tidak berkahwin macam ni kan. Boleh tak cerita sedikit macam mana Luni menjaga kecantikan? Satunya. Keduanya, pantang Luni, adakah Luni seorang yang mementingkan pantang tradisional ataupun Luni lebih kepada penjagaan makanan dan macam tu? Okey, sebelumnya ini disclaimer. Sebenarnya ini pun sama juga journey macam orang lain. Ada juga berat badan naik. Paling berat 63. 63. Sebelumnya 40 lebih. So alhamdulillah, kadang-kadang kita bila figure, kalau cakap overweight kan ni, so kita akan cepat sakit-sakit lah, sakit tumit, sakit lutut. So lama kelamaan kita macam dah tersedar, tak boleh ni, takkan aku nak sakit anak aku kecil-kecil lagi. So kita ambil benda tu sebagai positif. Tak boleh, kena back to normal, balik asal. So ini buat exercise, kurangkan makan, buat portion makan secara yang betul. So alhamdulillah dalam masa setahun ini kembali back. Bukan cakap kembali asal, tapi boleh reducekan berat badan balik. Yang penting kena disiplin lah. Disiplin. Dan kena kuat sangat kena disiplin. Sebab benda tu semua merangkumi energi kita, masa kita. Masa tu yang sayang, betul tak? Ya, betul. Lepas tu nafsu. Betul, nafsu. Itu pun juga. Sebenarnya semua dekat mind kita. Betul tak? Okey. Pantang pula macam mana? Pantang. Kalau tanya Lini, nampak macam Lini moden kan? Tapi sebenarnya Lini mementingkan pantang secara tradisional ni. Sebab kenapa sangat bagus untuk tubuh kita wanita ni? Sebab kita kan nak guna lama. Nak jaga anak, nak driving, nak kerja apa semua. So macam ibu Lini, mama Lini, memang dia akan suggest ke pantang secara tradisional. So satu minggu sebelum Lini deliver, dia akan pergi ke kedai Cina Seng-Seng, ubat TCM, ubatan Cina tu kan. So dia akan belikan satu set pantang. So after Lini deliver tu, so mama Lini akan buatlah ubat, air minuman, macam adalah dia macam kita Melayu juga ada manjakani, akar-akar kayu serapat tu semua ada. Cuma bila ikut
Chinese medicine ni dia ada lagi lebih extra untuk badan kita. Macam tu. So tiga-tiga anak ni alhamdulillah semua berpantang secara tradisional. Urut apa semua bertungku. Sebenarnya betul lah, setuju. Amy setuju dengan Luni bila Luni kata semuanya daripada mindset kita. Maknanya nak disiplin, nak ambil masa, nak ambil tenaga, semua tu kita kena positif selalu. Of course kita boleh melaluinya. Tapi untuk seorang ibu ni juga, selain daripada orang kata menjaga diri waktu pantang, jaga makan tu, kita perlukan juga masa untuk diri sendiri. Maknanya kita perlukan me time. Jadi kita nak tengok jugalah macam Luni sendiri, apa perkara-perkara yang Luni akan buat untuk pastikan Luni dapat masa untuk diri sendiri selain dengan anak-anak. Betul, dengan anak-anak. Macam Luni suka, nak cakap suka bersukan sangat tu tidak, tapi Luni suka yang benda yang macam relax. So Luni memilih macam pilates, yoga, tapi Luni lebih enjoy kepada pilates. So bila ada masa yang terluang, macam contoh weekend, Luni akan selit juga pergi pilates. Dan juga macam sebulan sekali kita pergilah mani-pedi, kan, macam kalau tanya Lini suka tak pergi kafe, kan apa semua, yang tu aktiviti Lini dengan anak-anak. Yang tu sebab Lini kadang-kadang itu masa yang kita nak spend quality time dengan anak. Betul. Lini lebih memilih bawa kids pergi kafe, try kan sekarang kan ramai kafe yang cantik banyak, kan, so bawa dia orang cuba food baru, macam tu. Betul, OTD, betul. Lagi anak dara, kan? Anak dara. Tapi kakak tolong ambil gambar mami. Macam tu, bukan ambil gambar kakak. Okey. Kalau kita boleh saksikan dekat skrin sekarang ni, kita nak tunjuk jugalah VT menarik ni Luni. Kita dah senaraikan apakah aktiviti-aktiviti ataupun tempat-tempat yang sesuai untuk mami-mami ni healing, untuk me time. So kalau anda semua nak saksikan, jom kita tengok. 5 tempat healing untuk mami me time. Ayu Borneo Spa, sebuah spa yang menggabungkan elemen tradisional Borneo dengan pengalaman rawatan yang profesional. Urutan yang mendalam dan penggunaan bahan herba tempatan menjadikan ia tempat ideal untuk melepaskan tekanan fizikal dan mental. KLCG Confectionery and Bakery, kafe bergaya Eropah yang terletak di tengah bandar Kuala Lumpur berdekatan Dataran Merdeka, menyajikan pelbagai pilihan pastry segar dan minuman berkualiti dalam suasana yang estetik dan menenangkan. Celebrity Fitness, pusat kecerdasan bertaraf premium yang menawarkan pelbagai fasiliti dan kelas seperti yoga, zumba dan latihan kekuatan. Suasana yang energik dan moden menjadikan sesi senaman lebih menyenangkan dan bersemangat. Lex Retreat, Bangsar South, sebuah spa moden yang menawarkan rawatan penjagaan diri seperti manicure dan pedicure. Rekaan dalamannya tenang dan minimalis, sesuai untuk anda berehat sambil memanjakan diri selepas rutin harian yang sibuk. Putrajaya Cruise, nikmati pelayaran santai menyusuri Tasik Putrajaya dengan pemandangan ikonik seperti Masjid Putra dan Jambatan Seri Wawasan. Sesuai untuk aktiviti solo atau bersama keluarga, pelayaran ini memberi ruang untuk refleksi dan ketenangan jiwa. So, mama-mama semua, jangan pendam rasa letih tu tau. Takut burn out. Apa kata me time di tempat-tempat yang kami cadangkan ini? Itu dia tadi Luni, kita dah tengok dekat VT tu ada 5 tempat ataupun aktiviti yang boleh kita buat betul. Untuk healing. Dan antara 5 tu dah banyak dah yang Luni buat sebenarnya. Betul. Cafe hunting tadi kan. Lepas tu buat pilates. Betul. Manicure, pedicure. Sebenarnya banyak tempat-tempat sekarang ni yang cantik. Betul, memang sangat banyak. Boleh healing, boleh OOTD kan sebenarnya. Jadi macam Luni juga, selain pergi sendiri, me time Luni ni lebih banyaknya dengan anak-anak. Kerana Luni suka spend quality time dengan anak-anak waktu bawa mereka keluar. Okey Luni, kalau orang nak cakap tentang kecantikan ni, Luni pun dah memang cantik, dah boleh make up sendiri. Kita pun boleh make up sendiri, tapi ada lagi ilmu-ilmu make up yang kita tak tahu ni. Yang perlu tahu. Jadi satu lagi VT menarik yang telah Pak Emma sediakan untuk mami-mami semua di luar sana. Jom sama-sama kita saksikan perkongsian dari muar terkenal kita, Ayang Kamil. Jom tengok. Hai, saya Ayang Kamil. Saya merupakan jurusolek profesional Malaysia. Pengalaman saya lebih kurang lebih daripada 30 tahun sebenarnya ya. Dan saya mempunyai kelayakan akademik di dalam bidang solekan, iaitu Advanced Diploma Seni Solekan daripada Kementerian Sumber Manusia.
Baik, yang pertama sekali, saya faham ya ibu-ibu di luar sana ni selalu mempunyai masalah bagaimana untuk mengekalkan solekan agar lebih tahan lama. Kadang-kadang ada ibu yang make up di rumah, kemudian keluar, menghantar anak, kemudian terus pergi kerja, kemudian sambung pula dengan aktiviti-aktiviti sosial yang lain. Dan kadang-kadang hanya satu solekan itu jugalah yang boleh anda pertahankan bagaimana untuk mengekalkannya. Jadi yang pertama sekali adalah penggunaan setting spray ataupun mist dipanggil ya, semburan untuk wajah. Dan ada beberapa jenis semburan muka di luar sana, dan mungkin ini yang paling saya suka iaitu daripada jenama Fenty Beauty ini, sebab dia ada extended misting ataupun kita boleh jaga dia selepas kita dah guna makeup tu beberapa lama. Hanya semburkan di wajah ya, begini. Okey. Dan kemudian makeup itu akan dia regenerate balik solekan anda, bagi wajah anda refresh dan membangkitkan semula peredaran darah yang baik pada kulit. Jadi ini salah satu essential mist daripada saya yang perlu anda ada ibu-ibu di luar sana. Kemudian yang kedua, paling mudah sekali, kadang-kadang anda terlupa benda ini, adalah kipas. Okey, dan di sini kita dah ada kipas yang elektronik yang boleh kita charge hari-hari. Ya, hanya kecil, boleh diletakkan di dalam purse, hanya pasang, dan kemudian kalau adalah tempat yang berpeluh, panas dan sebagainya, kita hanya letakkan di wajah sahaja supaya makeup kita lebih tahan lama, kan? Betul kan? Dan juga yang seterusnya adalah touch up powder. Di luar sana ada satu powder yang digelar sebagai touch up powder ataupun blotting powder. Khas untuk mereka kulit berminyak, dan juga dia tidak tebal dan tidak ada coverage yang kuat. Jadi khas untuk ibu-ibu kalau memerlukannya untuk touch up dan makeup untuk kekal lebih lama. Hai Ayang. Hai Luni. Okey Ayang, ni nak tanya Ayang ni, boleh tak Ayang tolong enhancekan ini? Kejap lagi ada dinner dengan Apek tau. Okey. Lini nak macam nampak look seksi macam tu. Untuk dinner lah, untuk sesuai. Dinner, yes. Sebenarnya kalau saya macam ni dah okey dah ni. Iya ke? Kan, dinner terror makeup dah. Okey, tapi hari ni kita bantu sikit lah ya. Okey. Kita nak bantu untuk upkan sikit lagi lah. Makeup Enhancekan, sesuai pergi dating dengan cik suami. Macam tu. Okey. Okey, base dekat sini saya nampak dah cantik. Okey, kalau nak perlu pun tambah sikit bedak. Okey, kita boleh add on dengan bedak yang bukan ada coverage yang kuat. Sebab Luni dah ada bedak kan kat atas tu, dah ada base dah. Jadi kita pakai something yang dikenali sebagai blotting powder ataupun makeup untuk buangkan minyak je lah kan. Saya tahu Luni dia suka kulit yang tak terlalu glowing sangat. Betul. Dia dah suka ke arah-arah yang mattify. Memang orang asal memang sesuai. Memang sesuai macam tu. Tak perlu berminyak sebab minyak tu ataupun glowing tu akan datang selepas kulit kita berminyak. Betul. Kan? Sebab kulit Lini sebenarnya dry, tapi bila dry to combination lah. So macam bila kalau makeup banyak sikit senang oily. Ya, betul. So keep less. Bukan you saja, tapi semua orang di Malaysia dan juga di Asia ni memang senang muka berminyak. Jadi minyak tu extra untuk kita lah sebagai glowy tadi kan. Kita tak letak awal. Okey, kita letak sikit bedak dah dan nampak fresh. Kemudian di bahagian mata tu sebab ibu-ibu kan kalau selalunya kan bahagian mata tu yang selalunya nampak letih, jaga anak. Betul. Buat live lagi. Business lagi. Betul. Jaga lepas tu kita pula me time kita pula. Malam-malam tengok video kan. Betul, tengok drama. Ke time tu je me time kita. Ya. Okey. Tak ada apa yang nak ditambah kat sini, cuma malam kita nak bagi ada kilat sedikit. Jadi di bahagian mata, saya nak enhancekan bahagian kelopak mata tu. Selalu kita nampak Luni dia pakai powder type. Ya. Tapi dekat sini saya nak bagi yang senang, ringkas sahaja. Kita pakai yang jenis yang pencil type. Okey. Ada berkilat sikit. Pandang bawah. Kita tengok bawah. Kita letak di bahagian kelopak mata ni. Macam tu. Ya, sebab dah ada makeup yang bawah tu dah cantik. Jadi kita enhancekan dengan highlighter di bahagian kelopak mata atas. Okey. Kita lupa nak bagi Luni tengok. Nah. Wah, okey. Wah. Dah ada extra. Terus pop. Yes, terus pop. Sama ada nak guna jari untuk blend ataupun nak biarkan dia stay macam tu pun okey. Okey. Sebab nampak kelopak tu lebih nampak macam open wide sikit, nampak fresh sikit kan. Okey, kita sebelahkan lagi satu. Okey, lagi satu jenis pensel ni bila dia dah kering, dia set, dia dah tak akan bergerak lagi dah. Ya, kalau you nak blend dia, blend awal-awal. Tapi saya suka macam ni. Tengok lagi sekali buka.
dah pop dah kat situ Okey. Sebab ayang mata Lini kan kecil kan. So sangat sesuai lah buat macam ni kan. Betul. Dan untuk enhancekan kelopak. Ini untuk malam ya. Untuk siang tadi, yang tadi tu saya suka. Okey. Okey, dah highlighter ni sikit juga. Kita boleh letak di bahagian puncak hidung kat sini. Okey. Dan juga di bahagian sini. Nampaklah malam-malam ni nampak dia dekat kilat lit sikit kan. Okey. Selalunya orang guna powder pun boleh juga. Okey, ni kita letak kat sini. Tapi kita guna satu je untuk ni semua Wow. Okey. Kemudian bawah mata Luni nampak sikit ada sembab tu tadi, letih. Ya, itu memang normal lah bukan rosak dan sebagainya, cuma dia memang letih dan juga memerlukan ekstra. Jadi kat sini saya bagikan satu produk yang baru dikeluarkan oleh Syed Murah ni. Dia concealer tetapi at the same time dia adalah highlighter. Wow. So dia highlight kan, dia akan blur up dia punya sembab bawah mata dan juga fine lines lah. Jadi I suka brush dia dalam bentuk kaligrafi macam ni. Nak mewarna. Ya, mewarna. Watercolor. Memang senang, you just letak kat sini sikit. Okey, dan kita gunakan jari, kemudian kita dab kan. Warna yang saya guna ni fair dan juga yellow base lah. Kita orang Asia, normally kita akan yellow base. Okey, dan kadang-kadang ada orang suka pakai dia sahaja, tak payah letak bedak. Ya, tapi mungkin Luni kita akan berpeluh kan, sekejap lagi kan, nak jalan. Lepas ni kita akan pakai bedak, setkan sikit. Pakai bedak, jangan pakai bedak yang ada fully coverage. Pakai yang very light coverage. Okey, nampak ada beza tak sebelah dia? Dia cover dan juga dia ada highlight sikit. Wah, terus nampak energize macam tu. Okey, lift up sikit under eye ni untuk Luni, nampak? Alright. Okey. Selalunya Luni pakai concealer apa? Luni ni kadang-kadang tak make up yang meriah sangat tahu ayang. Nak kita makin berumur ni. Tidak, dah semakin cantik. Tak adalah. Luni lebih kepada less is more. Yes, betul. So kalau concealer tu Luni suka guna warna tona kulit Lini asal. Yes, yang asal. Dan baru Luni letak macam skin tint a bit brighter sikit. Saya suka tengok you punya live sebenarnya. Ya ke? Kita pun belajar juga. Alah, tak boleh. Ayang lagi sifu. Jangan. Sebenarnya make up ni tak ada undang-undang. Kan. So siapa yang rasa yang itu rasa okey untuk dia, itulah dianya. Tapi kat sini saya membantu Luni lagi untuk katanya nak pergi make up, nak pergi terus betul ke ni. Dating malam ni. Ini Muar Legend tau. Allah Akbar. Otai ni. Okey, sebelah dah saya letak dah. Mungkin nampak beza. Ya, tidak terlalu over yang macam Luni selalu cakap tu. Nampak ada beza dia, satu brighten sikit, lift up sikit, dan lagi belum lagi. Jadi kita habiskan yang sebelah sana. Okey, kita ambil sikit lagi kat sini. Tak perlu banyak pun, ni sikit je. Okey. Dari segi fine lines tu normal lah Dan kalau terlalu banyak fine lines pun, kita nak letak concealer pun tak boleh juga sebab nanti fine lines tu akan keluar nampak besar, kan? kasar. Okey, kat sini. Okey. Dan kita letak balik bedak. Kat sini. Okey. Kita just make it highlight lah kat bawah ni. Okey. Alright. Kemudian boleh dah pakai bulu mata sikit Boleh. Tapi kali ni anda buat kat bahagian hujung je. Kan yang droppy eyes tu. Jadi saya dah siap potong kat sini. Macam ni kita boleh bahagikan dua. Ya. Dah siap potong kat sini. Okey, kita ambil satu yang sebelah sini kita akan pakaikan. Just sederhana panjang dan juga sederhana tebal. Ya. Jadi kita akan ambil dan juga letakkan glue dia. Luni selalu pakai maskara ni tak? Bulu mata. Bulu mata. Kalau pergi event, kan raya hari tu kan pakailah. Nak lain sikit. Tapi dekat ujung ni, you boleh pakai anytime you boleh pakai sebab dia hanya fokus pada hujung, you takkan rasa lemas lah. So kita keringkan sikit. Tak rasa berat. Kan sekarang kan ada bulu mata yang satu-satu tu kan. Ya, dia letak bahagian bawah tu. Betul. Ya, cuma dia belum lagi popular sebab ada banyak brand yang sedang membuat kajian dari segi pengumpulan bakteria dan sebagainya. Kena berhati-hati sebab di bawah mata. Okey, alright. Tapi memang cantik lah. Okey, kita tengok bawah. Yang kita letak di bahagian hujung sahaja. Okey. Okey, dah siap. Okey, angkat. Okey, nampak di bahagian hujung saja. Nampak tak? Wah, terus zas. Wow. Macam tu. Simple saja. Dan kemudian kita rapatkan dia. Kalau sendiri kita boleh
klipkan dekat sini, nampak dia ni. Ataupun kalau saya gunakan spatula ni. Okey. Bukan batang aiskrim ya. Tapi spatula ni boleh dapat dekat kedai-kedai yang jual barang farmasi dan sebagainya. Kita boleh gunakan dia. Okey. Okey, nampak tak beza? Okey, lift up sikit. Terus. Ya, sebelah kat ujung je. Okey. Dan lagi satu sebelah sana. Kita letak. Okey. Tapi part ni saya suka kalau ada yang magnet tu pun bagus juga. Yang jenis magnet tu. Oh, senang kan nak pakai? Cepat. Ya, untuk sendiri memang cepatlah ya. Pakai. Dan juga tak adalah dia jatuh ke apa benda ke kan. Boleh pakai banyak-banyak kali Boleh kan? pakai banyak kali. Cuma itulah, bila kita pakai banyak kali, jangan lupa kita bersihkan Cuci dia. kan? Cucikan dia. Kita sanitizekan juga. Ya. Sama lah mata kita pakai maskara, Ya. kena cuci buang Ya, kan? betul. Okey, kita takut ada infection dan sebagainya. Okey, kita letak di bawah ni. Okey. Tu. Senang. Mantul ni dah ada kelopak. Walaupun dia sempit, tapi dia ada kelopak. Okey, angkat. Buka. Tolak sikit. Alright. Okey. Kemudian adalah dia punya gam-gam tu yang nampak putih-putih tu kan. Okay. Kita ambil lah satu eyeliner. Okey, kat bawah. Selalu ni saya akan gunakan eyeliner yang natural iaitu warna coklat, dark chocolate. Saya akan letak lah. Untuk cover gam tu. Cover tu, yes, cover gam tu. Okay. Tapi atas bulu mata tu lah? Atas bulu mata. Okey. Okay. Alright. Dan yang kat situ. Tolak sikit ke bawah ni. Okey. Okey, selesa. Kita dah terbuka di bahagian ekor dia. Alright. So, apa lagi kita nak tambah? Kita tambah lagi highlighter tadi di bahagian mata, bawah juga. Kat bawah. Bahagian bawah mata ni. Sekarang pun dah trend-trend mata bengkak tu kan. Tapi jangan obvious sangat bengkak ya. Korean look ke Korean macam tu? look. Gitu. Okey, kita mix lah Chinese look dan juga Korean look ya kat sini. Kita bagi highlighter yang ada glittery, fine glittery kat sini. Ya, okey. Dan untuk yang itu dan akhir sekali saya rasa antara part yang Luni akan nampak lebih ceria adalah bahagian blusher. Untuk malam kita ambil warna. Favorite ni kita ni blusher. Ya, betul. Saya tahu. Saya selalu tengok live Luni. Okey, kita guna yang orangey sikit. Pink, orangey. Okey, kita ambil yang baru dia ada okey, kita letak kat sini sikit. Okey. So, nak dikatakan pipi Luni ni memang dah perfect pipi yang tak perlu nak di-uplift apa-apa lagi. So, tak perlu nak pakai yang berkilat. Sebab memang dah ada isi kat sini. Just kita enhance colour untuk malam punya. Untuk malam Dan bahagian sini sikit. Okey, tujuannya adalah apa? Untuk nampakkan kulit tu fresh. Okey. Kan? Selalunya kita letak dekat sini tak tahu kenapa kita jual tujuan ni kan. Nampak kulit fresh lah kan. Kalau kulit yang sakit dia akan lebam, nampak biru. Tapi ni pink-pink kita letak nampak fresh. Okey, smile sikit, senyum. Kita letak bahagian tengah ni. Okey, dan bahagian sini juga sikit. Alright. Okey. Okey, nice. Naik dah. Terus lift macam tu. Ya, okey. Dan habis pada tu untuk gloss kita pakai lagi yang glossy sikit sebab malam kan. Jadi ni apa? Kita ambil ni. Kita ambil warna yang hampir sama dengan warna lip yang Luni dah pakai. Tapi dia glossy, kita letak sikit kat sini. Itu dia. So, okey, tak payah penuh pun tak apa. Kita letak bahagian tengah. Now you ready for your dinner. Okey, cantik. Terus nampak macam fresh. Ya, tapi tak adalah over sangat. Ya, pop up tapi still nampak like still simple. Sesuai untuk pergi dinner. Thank you so much Ayah. Okay. Inilah sahaja makeup untuk ke dinner daripada saya kepada Luni Natasha. Thank you. Comel tak ni? Comel. Cantik. Sentuhan Ayang Kamil. Itulah dia. Dah nampak perubahan dia. Kan, Kalau boleh tengok kan? dekat sini ada eyelashes sikit. Eyelash, ada glitter-glitter pop Betul. up bagi. Lepas tu tambah gloss sikit ke tadi tu? Gloss. Semua nampak fresh energy lah. Daripada
Tadi macam kusam sikit. Tak adalah kusam. Cuma ni kita nampak lebih fresh dan energetik lah kan. Okey. So kita nak ucapkan terima kasih kepada Ayang Kamil tadi di atas tips yang dikongsikan. Dah tambah sikit makeup untuk Luni keluar makan nanti sekejap lagi dengan Apek. Kan? Tapi sebelum tinggalkan kita Luni, kita dah di segmen terakhir ni. Kita nak bertanya dengan lebih mendalam lagi perasaan Luni sendiri. Mungkin sebagai parents ni apa yang selalu kita fikirkan adalah masa depan anak-anak kan. Selalu mungkin akan terlintas di fikiran kita andai kata kalau kita pergi dulu, kalau kita tinggalkan anak-anak ni macam mana. Jadi kalau macam Luni bila terlintasnya perkara itu apa yang selalu Luni bayangkan? Okey, macam Luni kan sebab bukan ramai 3 orang anak tu. Betul. Kan kadang-kadang kalau bila terlintas fikiran tu macam siapa nak jaga anak aku? Kan? Okey betul. Kalaulah ayah dia masih ada, insya-Allah dia akan jaga sama anak dia. Mungkin lebih daripada Lini lagi. Sebab Apek ni seorang yang sangat penyayang. Family man. So Lini tahu, Lini boleh memang 100% boleh bagi kat dia. 1000% lah. Cuma kadang-kadang kalaulah tiba-tiba parents tak ada kan. So macam mana? Apa yang Lini berharap sangat-sangat sebelum kita tak doakan benda ni kan. Cuma Lini nak well prepared. Semua dah tersedia untuk dia orang. Dari segi semualah tempat tinggal, keperluan dia dekat future, study dia, apa yang dia perlukan untuk semualah Amy. Itu sahaja Lini nak. Maknanya kalau ditinggalkan tu pun sekurang-kurangnya mereka tak terkontang-kanting lah. Betul. Memang kita ada family yang boleh tonton tengok kan. Dan Lini pun bersyukur juga macam Lini ada adik-beradik yang memang sangat boleh bekerjasama lah orang cakap. Even auntie, uncle dia pun memang kalau Lini minta tolong memang akan ada untuk family kita orang. So alhamdulillah Lini pun nak terima kasih dekat adik-beradik Lini, dekat mama Lini yang selalu tolong Lini lah. Okey, tapi Lini bila Lini katakan tadi kan kalau boleh nak tinggalkan anak tu biar dalam keadaan semuanya tersedia untuk mereka kan. Betul. Adakah simpanan tu salah satu Lini? Betul, sebenarnya simpanan ni amat penting sekarang walaupun masih tidak cukup ya. Tak apa, janji ada sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan ini rasa paling penting sekali adalah tempat tinggal lah. Sebab tempat tinggal kan walaupun contoh simpanan, kalau tak ada sebenarnya boleh mencari. Dan ini rasa mungkin ada family ni boleh tolong. Cuma tempat tinggal ni kadang-kadang sangat memerlukan bagi kita lah, bagi Luni tempat tinggal dia orang. Betul. Okey Luni, bila nak membesarkan anak-anak ni, especially Luni sekarang anak pertama adalah kita panggil anak gadis lah kan. Anak gadis ya. Apa ketakutan Luni yang paling utama dan sebagai seorang perempuan, apa yang Luni nak ajarkan kepada anak Luni kan? Bila dia membesar tu menjadi seorang wanita tu apa yang perlu dia titik beratkan? Okey, sebagai ini seorang wanita dan pernah melalui fasa anak gadis, so kita tahu zaman dahulu dengan kini lain, sangat lain. So macam ini sangat takut juga lah sebab kita ada anak perempuan. Betul. Exposure yang sangat melebih-lebih sekarang, bukan dari segi orang cakap media, apa yang dia tengok dekat sekolah, dekat luar, even dekat rumah pun kadang-kadang kita tak sempat nak pantau semuanya. Terutamanya telefon. Kadang-kadang kita takkan nak duduk sebelah dia 24 hours tengok apa benda kan. So alhamdulillah Lini kalau boleh benda tu kita nak kena control lah. Kena kat sebab macam Lini tak bagi everyday handphone kat anak Lini. Okey. Only weekend. Kalau weekend pun even weekend kalau contoh ada tuition still ada lagi handphone dengan Lini. So maksudnya sekarang gadget sebenarnya sangat penting untuk kita control anak kita. Sebab segala-galanya ada dekat dalam media sosial. Ya, tinggal nak type je apa yang dia nak tahu, apa yang dia nak cari. Lepas tu kadang berkenalan dengan orang tak kenal ke apa. Dan juga Lini sangat takut kalau anak Lini keluar bersendirian kat luar. Lini memang tak lepas. Even kalau kata mami, I nak pergi play date dengan my friend boleh tak? Walaupun tu dekat mall depan rumah apa sekalipun tak boleh. Kena tunggu mami tak ada apa-apa baru mami boleh pergi sekali dengan kakak. Sebab kadang-kadang keselamatan anak ni kan bukan dekat media sosial je, dekat luar ni pun. Luar pun sangat takut lagi anak, kadang bukan anak perempuan je, anak lelaki pun kita susah hati. Ibu pun susah walaupun bukan orang remaja. Takut kita. Kadang bukan anak kita yang bermasalah tapi kita takut orang pula berbuat jahat, kita tak tahu kan. Okey, jadi Luni kita nak bertanya last lah sebabnya bercakap tentang perubahan selepas menjadi seorang ibu ni.
paling ketara perubahan bentuk badan lah. Okey, ada yang boleh kembali ke bentuk asal atau boleh turunkan berat badan macam Luni, alhamdulillah boleh. Ada yang bila dah bersalin tu makin berisi ke ataupun berubah ke daripada anak dara kepada ibu-ibu ni kan. Jadi bagaimana Luni memandang isu ini apabila sesetengah orang lah mengatakan bila perempuan lain di luar tu lebih cantik, wanita di luar tu lebih menarik. Yang dekat rumah ni dah tak cantik dah. Dah tak sedap dah mata nak memandang. Pada pandangan ini. Ya. Okey, itu dari sisi Luni kepada orang lain ke macam mana? Kepada orang lain. Mungkin Luni juga pun dah tengok kan, kita dah biasa dah tengok dekat media sosial kes begini. Kalau bahasa kasarnya disondol, menyondol, penyondol kan. Jadi faham maksud Amy. Jadi macam mana tu sebenarnya, sebab bila kadang-kadang kebanyakan faktornya orang katakan bila yang di rumah tu dah tak sama dah seperti dahulu kan. Di luar lebih banyak yang menarik untuk dilihat. Macam mana? Macam Lini berfikir ni cakap secara general lah kan Amy. Okey, macam kita ni kita melalui fasa start daripada bercinta, kenal, konon ada lagi yang kenal daripada time remaja lagi. Sekolah sama-sama. Lepas tu kerja sama-sama, lepas tu berkahwin apa semua kan. So maksudnya bagi Lini, kalau tanya Lini, kalau kita dah pernah terima, dia dah terima dengan seawal ni memang macam tu, for me should be tak ada masalah. Biar walaupun figure berubah tapi sebenarnya daripada hati kita. Figure ni macam Lini sendiri pun pernah melalui fasa figure besar sikit. So alhamdulillah for me di atas two-way communicate sebenarnya Amy. Kalau dua-dua boleh berbincang dan berfikir secara positif untuk future, sebab kita berkahwin ni bukan macam kita main masak-masak. Nak kalau kita ada anak ini, benda tu akan merosakkan future anak kita. So macam ini dia fikir secara positif dan sangat ini beri saranan kita kalau macam contoh kita tak selesa dengan figura isteri ataupun figura suami, kita bercakap general lah dua-dua kan. Mungkin kita boleh berbincang. Contoh yang I suka tengok you masa you umur 20, nak tak macam kita buat sama-sama macam dulu. Macam tu, sama-sama cantik, sama-sama handsome macam tu. Sebab benda ni based on two-way communication. Kalau seorang buat tak jadi Amy. Macam sama juga Lini letak benda ni dengan Apek. So contoh macam Amy cakap Lini boleh back to normal. Kalau Amy tengok Apek sendiri pun tak sama kalahnya, dia still maintain macam tu. Kenapa? Sebab kenapa? Dia dulu pun pernah juga berat badan naik juga. So apabila dia tengok kita cantik apa semua, dia pun kadang-kadang tak boleh lah, tak nak kalah, bini aku cantik, aku kena juga, dia juga handsome juga macam tu. So maksudnya benda ni two-way communication juga, sama-sama kita beri sokongan, support each other. Bukan kata yang you ni dah tak cantik lah sekarang, taklah macam ni. No, tak boleh macam tu. Sama-sama kita puji. Siapa lagi kalau bukan suami isteri puji sama-sama kita. Betul. Jadi bila kita dah puji sama sendiri tu, tak adalah ruang orang lain nak memuji. InsyaAllah. InsyaAllah. Sama-sama kita jaga. Maknanya kata kalau pesan macam dekat diri sendiri. Ya, betul. Contoh kalau macam suami ni, katalah kalau suami tu memang dah elok dia punya figure dia. Tapi isteri ni mungkin berisi sikit dan nak kuruskan badan. Janganlah condemn. Kan kita support lah. Macam okey, you nak makan macam ni tak apa, I akan, kalau I nak makan ni, I tak akan makan depan you benda-benda yang macam menggoda keimanan you untuk makan kan. Bagi support. Moral support tu bukan sahaja buat sama-sama, tapi bila keluar kata-kata daripada mulut kita tu, itu yang kita patut jaga sebenarnya. Okey, last kali kita nak minta untuk Luni berikan kata-kata kepada ketiga-tiga cahaya mata Luni seandainya mereka menonton suatu hari nanti. Apa yang Luni nak mereka tahu tentang Mami dan tentang Daddy, pengorbanan kalian untuk memastikan yang terbaik untuk mereka nanti. Silakan. Okey. Kakak, abang, baby. Baby yang nombor 3 tu kita panggil baby. Mami tak nak cakap banyak. Mami just nak cakap Mami sayang sangat dekat kakak, abang dengan baby. So apa yang Mami buat sekarang, Mami dengan dia buat sekarang semua untuk kakak, abang dan baby. So in future sama-samalah korang jaga your siblings, jaga you punya future, take care each other. Yang mana kalau contoh kakak kurang ni, abang ada, abang
take care kakak, abang take care adik sebab korang ada 3 je. So mami dengan daddy dah bagi full support daripada kecil yang apa yang mami dan daddy buat yang terbaik untuk kakak dengan abang. So kakak sendiri pun, abang dengan baby dah tahu. Dah tengok sendiri daripada you guys kecil-kecil sampai sekarang korang dalam macam fasa preteen. Kakak pun dah boleh fikir as a teenager. Hopefully kakak, abang boleh bimbing baby untuk jadi like as a normal macam kakak dengan abang as soon as possible. Itu je mami minta. Sama-sama korang lah jaga each other. Contoh. And jangan lupa mami dengan daddy. Okay? Okey, itu dia orang kata titipan pesanan yang menyentuh perasaan juga. Jadi kakak, abang jaga baby baik-baik. Okey, sebenarnya apabila ada anak-anak yang hebat, of course kita ada figure ibu yang hebat, ayah yang hebat. Tapi hari ini sempena Hari Ibu, sebenarnya kita nak menghargai Luni Natasha sebagai ibu yang cekal, yang sentiasa memberi inspirasi, yang sentiasa bersemangat untuk menyediakan yang terbaik buat anak-anak dan juga suami tercinta. Jadi ini dia, kita ada flower bouquet. Yang memang kita sediakan khas untuk Luni Natasha. Ini adalah dari Petal Studio Florist Malaysia. Thank you so much. Thank you Amy. Sama-sama. Sudi jemput Luni. Allah, hai, sama-sama. Sudi bersama dengan kami pun kami dah berbesar hati sangat-sangat. Okey, sebelum kita meninggalkan semua penonton-penonton kita, ingin saya katakan di sini, setiap ibu mempunyai kekuatan tersendiri. Walau apa pun kekurangan anda, jangan sesekali berfikiran negatif. Betul. Kerana compare diri kita dengan orang ibu lain. Betul. Kerana setiap ibu pasti menyediakan yang terbaik untuk anak-anak. Walaupun anda merasakan diri anda tidak sempurna, tetapi anda lah yang terbaik di mata anak-anak. Jadi teruskan menjadi ibu yang memberi inspirasi dan terus kuat untuk anak-anak anda. Selamat Hari Ibu untuk semuanya. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah di episod yang akan datang. Jaga diri baik-baik. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.